Lidah. Assalamualaikum and welcome to Fat Vlog. Okay, hari ni aku nak luangkan masa sikit dengan Faris Naufal and Sabaria Story. Kita orang nak pergi ke, actually tempat ni nama dia Tasik Cermin, tapi kita orang bukan nak pergi Tasik Cermin, kita orang nak pergi petting zoo baru. Jom. Aduh, apa dia pergi buka topi tu. Jom. So ni dia tempat petting zoo yang baru. Aku rasa dia masih sama yang macam yang dekat Gunung Lang. Dah so dia orang pindah ke sini. So ni tempat beli tiket dia. Dan kita pergi beli tiket dulu. So harga tiket seorang RM8. Kita masuk. Oh, dia bagi sekali dengan makanan. First kali kita akan jumpa kuda. Sekejap, Faris duduk bawah. Budak ni dah excited. Dia dah excited nampak kuda. Kami yang takut. Ada kuda. So kuda kita bagi makan carrot. Macam ni. Ui, lajunya dia makan. Hai. Bagi. Faris bagi. Bagi dia pegang yang panjang tu. Okey, bagi. Daddy peganglah sekali ya. Faris nak makan pula. Boleh tangkap ikan. Tapi tangkap dan lepaskan balik. Mana fish? Faris, mana fish? Oh. Cedok. Yeay, dapat ikan. Faris, ikan mana? Faris, Daddy dapat ikan. Dah. Oh, dia pegang. Kau jangan masuk undus dah. Dah, bye-bye fish. So, rumput ni pun bagi kat kuda ni sebenarnya. So, ni kita masuk dalam rabbit pula. Kawasan rabbit. Sikit dia. Tengok kat abang tu. Tu rabbit sana. Ni. Banyak lagi rabbit kat abang tu. Ni duduk rumah apartment. So dia tengah tidur. Dah macam rumah apartment pula ni. Hai Faris. Faris bagi makan. Oh yeah. Tengok tu, tak takut langsung lah. Alright, so hasil pergi petting zoo tadi tu kira bukan daripada yang petting zoo kat Gunung Lang lah. So dia orang buat baru dekat situ. So yang ada situ kuda, kambing pun seko je kat belakang, tapi dia orang macam tak exposekan kambing tu. And
then ada rabbit, ada junior pig. Itu je lah. Boleh lah sekadar nak have fun untuk anak-anak. So takat ni je video kali ni. Jumpakan next vlog yang akan datang. Bye. Thank you for watching.